contoh pendahuluan karangan semangat patriotik. Sekarang kita nak lihat contoh untuk buat pendahuluan bagi karangan bila kamu dapat topik semangat patriotik. Apa maksud semangat patriotik? Semangat cinta akan negara, semangat cinta akan tanah air. Sayangkan negara, sayangkan tanah air. Sebelum kita membuat ataupun menulis tentang pendahuluan karangan, apa yang perlu kamu tahu ialah lihat dahulu dalam soalan. Baca soalan dengan teliti dan cari kata kuncinya. Ada dua perkara yang kamu kena fokus ya. Kita lihat dulu, kita baca dulu soalannya. Pada masa ini, perasaan cinta akan negara dalam kalangan masyarakat semakin luntur. Maksudnya semakin berkurangan. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Maksudnya bagaimana cara untuk menjadikan masyarakat mempunyai semangat cinta akan negara, mempunyai perasaan sayang akan tanah air. Bila dapat soalan, kita nak buat pendahuluan kan? Ada dua perkara yang kita perlu beri perhatian dalam soalan. Kamu perlu beri tumpuan satu, yang pertama kepada kata kunci. Cari kata kunci. Dalam soalan mesti ada kata kunci. Kata kunci ini ataupun arahan soalan. Arahan utama soalan. Arahan ini nantilah yang menjadi panduan kepada kita untuk menulis karangan tentang apa. Jadi, untuk soalan yang kita dah baca tadi, kata kuncinya ialah langkah-langkah. Fahamkan di situ langkah-langkah. Jangan tersalah tafsir, faedah ataupun kesan dia tak sama. Kalau kamu salah tafsir tentang kata kunci, boleh mengakibatkan keseluruhan karangan juga menjadi salah. Bila dah tahu kata kunci tadi langkah-langkah, kedua pula kita nak kenal pasti kata ataupun topik utama. Dalam topik yang panjang, ada topik utama. Topik utama ini ataupun topik pendek ini, topik yang penting ini, kita akan ambil untuk kita jelaskan konsep ataupun definisi. Jadi dalam berikan pendapat, sampailah kita tu yang mana satu topik utamanya. Ingat kita nak berikan konsep ataupun definisi kan? Adakah kita perlu mengambil perkataan tentang? Tentang nak beri definisi tak? Tentang merupakan, tak boleh kan? Adakah kita perlu mengambil anda? Anda ialah, tak perlu kan? Jadi pilih yang tepat dan sesuai. Jadi kita ambillah yang paling utama, dipanggil topik utama iaitu semangat patriotik. Maka kita ambil tadi topik tadi dan kita berikan definisi ataupun kita berikan maksud. Kamu boleh menggunakan beberapa perkataan, antaranya seperti merujuk kepada ialah, adalah dan juga beberapa perkataan yang lain yang sesuai digunakanlah. Kita lihat bagaimana contoh yang cikgu tunjukkan yang berwarna hijau itu semangat patriotik merujuk kepada semangat cinta akan tanah air atau negara. Jadi bila kita dapat soalan, kita nak buat pendahuluan, kita berikan konsep. Pendahuluan yang baik, kita berikan konsep ataupun definisi maksud topik utama yang kita pilih itu, yang kita dapat itu. Kemudian, apa lagi yang kita perlu buat setelah kita berikan konsep ataupun definisi? Yang kedua, kamu mungkin boleh jelaskan ataupun huraikan topik utama itu dengan lebih terperinci. Jelaskan tentang semangat patriotik. Lihat yang berwarna hitam itu. Semangat patriotik amat penting dalam diri setiap individu. Hal ini bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian di sesebuah negara. Jadi nampak kan di situ? Nampak di situ apakah kepentingannya? Kamu dah nyatakan semangat patriotik. Maka oleh sebab soalan tidak meminta kepentingan, kadang-kala kamu boleh masukkan kepentingan sebab soalan minta langkah-langkah. Jadi setelah memberikan definisi semangat patriotik, boleh nyatakan kepentingan semangat patriotik terhadap negara kita. Menjamin ataupun mengekalkan keamanan negara. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita.
ataupun kamu juga boleh tulis di negara ini. Tak jadi masalah. Okey, baik. Apa yang cikgu nak tegaskan ataupun nak beritahu di situ ialah kamu nampak ya yang berwarna ungu gelap di situ langkah. Okey, untuk pendahuluan. Apabila kita menulis pendahuluan, sebaik-baiknya sebelum kamu mengakhiri pendahuluan kamu itu, sebelum nak masuk perenggan yang kedua, kamu nyatakanlah kata kunci yang mana kata kunci itu sama seperti permintaan soalan. Oleh sebab kata kunci di atas ialah langkah-langkah kan. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya pendahuluan, kita letak langkah juga. Okay, janganlah letak faedah, jadi dia tak sesuai. Jadi letak langkah. Jadi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memupuk semangat patriotik ini. Okey, kenapa kita nak letakkan di situ? Okey, ingat bahawa kata kunci seperti ini yang diletakkan dalam pendahuluan sebenarnya memberikan gambaran kepada guru bahawa apakah karangan yang akan kamu tulis nanti. Okay, kalau kamu tak masukkan kata kunci, kita pun keliru. Okay, apa pelajar ni nak tulis? Okay, lagi-lagi kalau kamu mencampur adukkan isi-isi kamu. Bila dah ada panduan, kita tahu, oh selepas ini pelajar akan menumpukan tentang langkah memupuk semangat patriotik. Okay, kalau di situ faedah. Okay, faedah semangat patriotik. Contoh ya, kamu letak faedah. Maka kita akan tahu bahawa selepas ini pelajar akan menulis tentang faedah semangat patriotik. Jadi kata kunci itu sangat penting. Jadi ingat balik dua perkara penting yang cikgu beritahu tadi. Okay, bila dapat soalan apa dua perkara penting? Yang pertama kata kunci dia ya. Bila nak buat pendahuluan ni kata kunci penting. Dan yang kedua topik utama. Okay, topik utama. Nampak? Ini merupakan pendahuluan yang lengkap. Okay, dalam pendahuluan yang lengkap ini kita ada topik utamanya iaitu semangat patriotik merujuk kepada apa, dan kita ada juga kata kunci langkahnya di situ. Langkah, terdapat beberapa langkah. Okey, nampak ya di situ? Itu dua perkara penting.